Selepas melalui 3 pusingan cabaran yang sengit, akhirnya The Russell Warrior Showdown menuju ke finale. Tak meet my expectation lah. Rasa dia terlampau sedap. Bermula sekarang! Kini hanya 4 peserta yang tinggal dan hanya seorang akan dinobatkan sebagai juara The Russell Warrior Showdown. Siapakah yang akan memikat hati para juri dan muncul sebagai juara? Finale The Russell Warrior Showdown bermula sekarang. The Russell Warrior Showdown, pejuang rasa sejati lagi nak bermula di sini. Gelanggang telah dibuka. Juara, anda bersedia. Assalamualaikum, saya Baki Zainal and this is the Grand Championship of The Russell Warrior Showdown. Dibawa khas kepada anda oleh MFM, Your Flour Specialist, dan juga ayam diding kualiti dalam setiap sajian. Bersempena dengan ulang tahun MFM yang ke-60. Kalau anda berada dalam bilik ini sekarang ni, dalam bahasa Cina ada satu perkataan, sa qi hao zhong lah. Kerana beradanya bersama saya 4 orang bakal juara. Finalis kita untuk musim ini. Kita ada Abang Farouk. Nama saya Farouk bin Osman. Bermulanya karier saya pada tahun 1997. Pengalaman kerja saya adalah membentuk jati diri saya. Saya dipilih untuk menjadi peserta negara untuk mewakili Malaysia ke pentas dunia dalam arena Bocuse d'Or. Semasa tahun 2009 kerjaya saya sedang meningkat. Saya dinaikkan pangkat, dapat menang pertandingan. Jadi masa saya tu sibuk dengan kerja, terlalu obses dengan pekerjaan saya, dengan masa yang lebih kepada bekerja daripada apa-apa yang benda yang lain dalam hidup saya. Jadi ada sampai satu masa bila saya balik rumah, anak saya tak kenal saya lagi. Isteri saya mengatakan sebab dia tak jumpa awak dah seminggu. Kemudian saya rasa masa itu perlu diberhentikan. Jadi saya buat keputusan untuk menukar hala tuju, cuba untuk menjadi seorang pensyarah, meluaskan kerjaya saya pada institusi pendidikan. Saya harap ahli keluarga saya dapat mendoakan saya supaya saya sampai tahap yang mana saya boleh berjaya dalam pertandingan ini. All the best, Baba. We love you. Let's go. Akhir kata, biar kita mati mencuba daripada mati dalam keadaan yang tidak tahu. Kita ada Kak Wan. You are the only rose among the thorns. Macam mana tu perasaannya? Takut juga. Takut? Aduh, hai. Nama Kak Wan, nama penuh Wan Rogayah binti Wan Muhammad. Saya sekarang berumur 60 tahun lebih lah. Seorang suri rumah dan part time sebagai blogger masakan. Kak Wan dah berblog selama 18 tahun. Mula-mula Kak Wan berblog, hanya anak Kak Wan 3 orang tu saja follow Kak Wan. Pertama kali Kak Wan buat untuk VIP untuk birthday dia. Kak Wan buat pulut kuning tu seperti kek dengan ukiran. Masa itulah jadi viral lah. Dan bila kita berkongsi tu, bila orang cakap, oh saya ikut resipi Kak Wan dan berjaya buat, itu yang paling happy sangat dengar. Kehidupan berblog ni membentuk diri menjadi orang yang ada wawasan lah. Kepada anak-anak Kak Wan yang tersayang, terima kasihlah. Sebab anak bongsu saya setiap kali dia ke luar negeri, dia akan beli prop-prop yang cantik untuk Kak Wan buat dekor. Dan anak kedua Kak Wan ni yang perempuan tadi, dia tolong pergi pasar. Kak Wan nak pergi mana dia ikut saja. Dan anak lelaki saya, macam video dah siap, dia tolong editkan. Semua tiga-tiga anak Kak Wan bekerjasama dan menyokong hobi ibunya. Kak Wan ni suka masuk pertandingan. Yang ni bukan kali pertama lah. Bukan senang kita memasakkan mak-mak nak bertanding dengan peserta daripada kelas kulineri, ada chef. Walaupun tidak menang, itu tak jadi hal. Sebab bagi Kak Wan, belajar itu penting. Abang Suhaidi, setiap challenge anda berada di bawah sana. Tapi hari ini anda berada di atas. Apa perasaan? Tergetar-getar. Tergetar-getar? Hai, nama saya Muhammad Suhaidi bin Suhaimi, berumur 44 tahun pada tahun ini. Saya bekerja sebagai ejen properti.
Ikutkan pengalaman, saya ada beberapa perniagaan bersama rakan-rakan kongsi saya. Tapi sampai satu tahap, negara kita dilanda COVID. Jadi saya beralih sepenuhnya kerjaya saya sebagai ejen tanah. Tetapi minat saya terhadap bidang F&B masih ada sebenarnya. Bagi saya kegagalan tu bukan kegagalan, tapi saya hanya belum berjaya untuk mencapai apa yang saya nak sebelum ini. Saya mula belajar masak ketika bersekolah menengah lah. Sebab saya diajar oleh ibu dan ayah saya untuk berdikari. Dalam kehidupan kita di Malaysia ni, perempuan adalah selalunya dikaitkan dengan dapur lah. Tapi pada saya, zaman makin berubah, ramai lelaki yang suka masak. Kalau kat rumah ni, saya masak tu memang daripada hati lah. Masakan ni menyatukan kasih sayang antara keluarga lah. Sebab tanpa minat dan kasih sayang, kita takkan berusaha mengejar dia. Lagi kita sayang, kita akan terus mengejar dia. Dan bila kita minat, kita nak capai sampai peringkat tertinggi. Semoga berjaya! Grand Final ni adalah satu pencapaian terbaik dalam bidang masakan pada diri saya, dan kerjaya masakan saya ni rasanya macam baru memula untuk explore lebih baik. Saya rasa ini pencapaian terbaik saya sebangga. Setakat ni, I'm do the best. Wah, nampak tak? Walaupun mereka tergetar-getar, walaupun mereka takut, tapi confidence-nya berada di situ. T-Way, peserta yang selalunya membawa taste of home, that taste of your grandmother. How you feeling today? You good? Good. Ya, ada strategi hari ini, T-Way? Yes. 我是林迪伟，来自石碉湾。我是一位厨师，拥有一间餐厅在石碉湾。早上会去买一点食材。老板早上好。早早。爱你多多我要去买菜。通常我会自己去选食材，是因为我想选最新鲜的食材，确保我的食物有最好的 quality 在那边。我的爷爷是厨师来的，其实以前我公公很出名的，你说林金生，全部人都知道，可是他40多岁他就去世了，所以其实他还有很多东西还没有做。我现在在走他未完成的路。他走到决赛，我感觉很惊喜一下，也是一半很累啊，因为他这边又驾车去到拔升，你看比赛几天，每天早上差不多5点要起身了，觉得有一点不可思议，我会进到 final， 每一场比赛都是要想怎么去突破自己，想天马行空的煮法，可以让评审接受的。You punya nenek bangga tau. Thank you, chef. 希望他可以拿到冠军，拿到冠军更惊喜，加油加油，儿子我爱你。等下他听了又哭了。今天的比赛，我会全力以赴呈现我之前筹备的东西，把今天的食物做到最好。 Baiklah, bila kita bercerita tentang juara, kita kena cerita tentang apa yang perlu diharungi hari ini. At the Grand Championship, kita ada 3 round. Round pertama, appetizer. Round kedua, main dish. Round ketiga, dessert. Tetapi, hari ini, di setiap round, kita akan singkirkan seorang peserta. Mengejutkanlah sebenarnya, sebab kita kan dah prepare. So, kita tengoklah apa nak jadi. 有一点小紧张，就是不懂自己会不会进到下一个或者再下一个。 Perasaan tu tak biasa saja sebab dalam pertandingan ada menang, ada kalah. Dan ini menyebabkan saya lebih gemuruh. Saya juga membayangkan mungkin saya boleh balik awal dan makan tengah hari bersama isteri saya hari ini. Kalau saya tersingkir. Di mana at the final round, only 2 will be standing. Only 1 orang akan menjadi juara musim ini. Juara kita hari ini merupakan peserta yang dapat mengumpul markah tertinggi di dalam setiap kategori. This is your stage. Show the judges that you are worth it. Bercerita tentang juri, apa kata kita perkenalkan juri-juri kita untuk musim ini. Kita ada Chef Fikri Azlan dan juga Fizo Omar. Jadi diri sendiri, memang kita nervous
tak dinafikan, tapi waktu kita dah buat tu, kita kena betul-betul fokus lah dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita dah planning. Tiba-tiba nak ubah tu, boleh ubah, tapi kena betul-betul confident lah kalau nak ubah tu. Good luck. Ingat muka saya dan juga muka Fizo. Baik, since hari ni kita ada 3 pusingan, which is masa sangat limited. Betul. Untuk setiap pusingan diberikan, you guys have to come up with a good strategy. Sebab skill masak semua dah ada, tapi kalau you ada skill masak, ada idea, without a good strategy, you pun akan gagal untuk merancang kejayaan. Gagal untuk merancang kejayaan. Ingat ya, rancangan anda untuk round pertama iaitu round appetizer. Kriteria ialah kreativiti dan juga rasa. Anda mempunyai 30 minit untuk round ini. Ingat, seorang akan disingkir. Chefs, you ready? Para peserta, anda bersedia? 30 minit anda bermula sekarang! Let's go guys! You sangka ke 4 orang ni menjadi finalis kita daripada first day that you saw them? Saya tak sangka sebab... Tak sangka? Tak sangka. Paling tak sangka, you rasa siapa yang masuk final? Suhaidi. Suhaidi? Kalau kita tengok yang lepas-lepas, dia nampak macam... Dia reda lah. Dia go with the flow. Dia go with the flow. Ada lagi jalan ni. Mana nak tahu dia juara, kita tak tahu. Ya, betul. Gila, appetizer macam-macam nak bau ni. He's really making a chili crab. 第一个 appetizer 是 crispy bite with chili crab。这个 recipe 是自己创出来的还是怎么样？还是全家 family recipe？ 妈妈教我的。妈妈教你的。以前都会帮她在厨房煮菜，有可能跟外面的不一样，可是这个就是妈妈教我的味道啊。Abang Farouk. Yes, Baki. Wow, very excited to see what you're coming up with, especially this time around it's seafood, yeah? Yes, correct. What's your appetizer? Maybe saute buttered seafood with nori and rice pepper crisps. Satu resepi yang saya sering belajar apabila saya berada di luar negara dan saya suka makan juga semasa berada di luar negara. Kreativiti itu adalah daripada cara kita menyediakan hidangan setiap seafood itu pada suhu yang tertentu. Kemudian apabila kita campurkan air-air yang keluar daripada seafood, dia menjadi satu harmoni yang memberikan kelazatan yang amat tinggi. Do you think that seafood is your strongest point? Not really. Yeah? I'm very versatile. I can do many wonders of the world. Many wonders of the world. I like this. Every single time, right, you see him doing his thing. Very, very confident. Good luck, bang. Thank you. Dia cepat. Kulit popiah. Kulit popiah. Ingat tadi putusan kuah jadi macam ni. Nak tanya macam mana dia buat. Kawan nak masak apa ni? Berbola udang rangup. Masa anak-anak kawan kecil, kawan dah buat appetizer ni untuk mereka bawa pergi sekolah. Dan rasa dia anak-anak suka. Dan kalau anak-anak kawan suka, bermakna orang lain pun mungkin akan suka dengan hidangan simple ni. Kak Wan cuma buat berbola, rangup. Ni Kak Wan dah sampai final tau, kawan. Dia punya kriteria untuk appetizer ni, ia kena kreatif, rasanya tu kena ada. Kita kena ikut masa. Sebenarnya Okay. nak buat yang susah-susah kan nanti terlebih masa pula kan. Masa terpenting. Kita kena betul-betul jaga masa tu. Jadi Kak Wan study juga, try juga kat rumah. Masakan itu boleh tak siap dalam masa 30 minit. Jadi Kak Wan play safe jugalah. Kali ni appetizer, you buat apa? Saya buat mi angkam dengan udang lah. Tapi you need to know ya, Fizo Omar tu, dia partially Thai. Pada masa yang sama, he spends a lot of time to learn Thai dishes. And you buat mi angkam. Ya. Yeah. Wow. Dalam minggu lepas tu masa dah fikir satu menu yang dia boleh dipercepatkan. So penyediaan tu dipercepatkan, saya pilihlah mi angkam. Mi angkam yang telah diubah spice sedikit mengikut masa lah sebenarnya. Jaga-jaga sebab Fizo ni dia pakar makanan Thailand. Saya pun tahu. Oh, dia buat apa ni? Mi angkam. Mi angkam. Ya, dan daun kaduk. Jangan salah. Tapi saya buat ada perubahan sikit lah. Awak tak kurma eh? Saya dekat beberapa family dia buat kurma. Sos kurma tapi pekat lah, saya pekatkan. Okey, resepi asal dia ada sos lain sebenarnya. Tapi makcik saya bagi resepi ni kuah kurma. Sebelum ni saya dah makan lama dah benda ni. So rasa macam mash lah rasa. So ada kelainan sikit. So saya bawa tu untuk jadikan hero dalam hidangan tu lah. You do not have much time no more.
10 minutes more to go. Come on guys. Let's see if you can salvage yourself dan tidak disingkirkan di round ini. Farouk has about 2.5 minutes there and the timer and clicking up. Selalunya kita boleh nampak Farouk very focused, very confident. This round nampak he's a bit kancong. Alright, Kak Wan, thank you. Anda telah selesai. T-Way dah angkat tangan. Thank you T-Way. Sekarang kita masih ada Abang Farouk dan Abang Suhaidi. Huru hara sebenarnya. Dia sampai je, muka je nampak tenang. Tapi huru hara tu tangan ke, kita ada dua je tangan. Kejap-kejap berasa macam panas ada, sejuk ada. 5, 4, 3, 2, 1. Dead! Your time is up. Thank you everybody. Semasa host mengumumkan 10 saat yang terakhir, saya tak dapat mencapai tuil tersebut daripada dalam oven. Abang Farouk, sila terangkan. Okay, we have seafood medley cooked in butter sauce. Present to you scallop prawns and mussels cooked in a butter sauce with dill and baby tomatoes, basil, and garnish off. Nevertheless, you can't escape a dish without a crispy garnish. Represent to you deep fried seaweed with rice paper and paprika, with a hint of fennel in the sauce. Ada apa-apa cabaran tak 30 minit? Ada. Seafood tadi tu saya tak sempat rasa yang pengakhiran. Saya seolah-olah gamble juga kerana saya tak tahu tahap masin adalah tepat atau tak tepat pada hidangan yang dipersembahkan. Ada satu elemen tu lupa letak, which is the tuil, which is in the drawer now. Oh, okay. No worries, that's not the main item. Dia hanyalah satu bonus kerana saya sudah ada satu lagi crispy elemen yang utama, iaitu layer of nori dengan rice paper yang semana saya keringkan dan juga saya goreng, dan dia mengeluarkan satu rasa umami untuk harmonikan lagi dengan seafood dengan butter sauce tersebut. Pada segi rupa yang saya tengok tadi semua, memang semua rupa cantik-cantik, dan rasa yang Abang Farouk buat ni memang balance dia punya kuah. Kita ada scallop tadi, scallop ni susah benda nak masak. Kan, kalau tak pandai cari lah, tak pandai sear, tak pandai dia akan jadi kenyang. Tapi yang ni perfect masuk dalam mulut. Saya agak terkejut, scallop perfectly done. Dia punya rasa kuah tu tak override rasa seafood. Ya, humble food lah. Kombinasi rasa masam-masam, manis-manis. Kita rasa nak makan lagi, kita rasa nak makan lagi. Berbola udang ranuk. Kak Wan gunakan kulit popiah, iris halus-halus. Dalam ada inti udang, ada sengkuang, ada bawang. Ini memang hamba punya resipi, tak ada bahan yang mahal. Semua hanya udang saja. Minyak naik udang mahal kan? Udang mahal dah. Betul. By the way, sos ni simple je. Kita rasa kita tahu daripada mayonis dan itu, tapi rasa dia tu. Dia ada satu tambahan rasa yang Betul. macam, boleh cerita sikit sos buat macam mana? Sos dia tu Kak Wan campurkan mayonis dan chili sauce. Okey. Dapat rasa yang inti dalam dia tu. Betul. Sedap lah. Bola tu sedap, masak dengan sempurna. Salut pula dengan benda rangup. Jadi kita ada elemen lembut-lembut, rangup-rangup. So, mulut kita tu sedap, kita nak mengunyah. Saya respect yang Kak Wan punya identity and direction, which is dia nak membawa makanan tradisional Melayu ke peringkat international yang lebih premium. Within 30 minutes, presentation macam ni, rasa macam ni. Hebat. Tahniah Kak Wan. Terima kasih. Walaupun simple, bila juri cakap begitu, Kak Wan yakin makanan tu sudah mendapat tempat di hati juri. Today I go for Taste of Malaysia. This one is a crispy bite with chili crab. Ball ni apa? Dia buat dari crab meat with chili crab sauce. 今天这一道 appetizer 创意的地方就是平时我们要吃螃蟹很麻烦，这一次我就用螃蟹肉融合了自己的 chili crab 的酱，把它搓成圆形，放在一个脆皮的上面，
你会咬到脆感，然后你又会吃到辣椒螃蟹的味道。 Saya tadi risau juga, awak cakap awak nak buat chili crab. Tapi bila awak buat macam ni, sebenarnya bagus. Appetizer ni benda yang kena ada merangsang kita nak makan selepas tu. Tak boleh overpower, tak boleh terlampau strong, tak boleh terlampau mengenyangkan. Dia ada kuat sikit dia punya rasa chili sauce tu. The taste is quite strong. Saya rasa sayang. You put effort untuk nak keluarkan isi ketam ni. Jadikan dia isi ketam saja, tapi you punya taste tu, you kill rasa ketam tu sendiri. Pada saya, kalau saya makan ketam, saya nak rasa manisnya ketam tu. Isi ketam tu tak rasa sangat lah. That's my comment. 不是讲说 appetizer 就不可以重口味，还是有我自己的立场，就是如果我们现在去外面叫一道 chili crab， 那个味道不重的话，它就不算 chili crab， 就是没有那个满足感在那边。因为每个人口味不一样，还是做回我自己要做的啦。So hari ini saya sediakan miang kam bersama udang grill. Sos saya gantikan dengan sos kurma. Saya buatkan kurma dengan kismis dengan gula Melaka. Dalam sos dia tak letak udang kering lah. Saya tak sempat tadi. Ada dua item yang saya tak dapat siapkan untuk masukkan dalam menu saya tu tadi. Tapi kita berserahlah sebab kita ini dah hadap pertandingan kan. Jadi saya rasa saya ambil risiko lah. Biar dia rasa dan dia komen macam mana. Miang kam ni normally orang makan dia letak sendiri. Yeah. You nak pedas ke nak apa. Tapi apa yang awak mix tadi, pada saya halia tu terlebih. Bila kita gigit, halia sampai dulu. So bila halia sampai dulu dia macam a bit spoiler lah. To be honest, saya ni tiap-tiap minggu makan miang kam. So I'm a big fan of miang kam. So rasa tu tak sampai lah. Tidak miang kam. Miang kam dia nak kena ada kacang yang crunchy. Dan dia ada kelapa dia tu. Pada saya is a must lah, sebab saya tak rasa elemen crunchy di dalam miang kam awak. Since kacang mungkin teknik awak buat tadi nak cepat memang tak crunchy. Kelapa pun tak ada. Kita boleh be kreatif tetapi tak boleh menderhaka kepada original punya taste especially. Must be there. Cuma saya punya overpower daripada pedas tu lah. Saya nak rasa balance tu. Dan selepas dah makan, dah tahu result, sebenarnya dua orang di paras bahaya. Para peserta, keputusan telah dibuat. Round pertama iaitu appetizer. Seorang akan tamat perjalanan hari ini. Sebelum itu, Baki ingin mengumumkan nama-nama yang akan ke peringkat seterusnya. Tahniah, Kak Wan dan Abang Farouk yang akan ke peringkat seterusnya. Bermaksud T-Way dan juga Abang Suhaidi, anda berada di bottom 2. Sebenarnya, perbezaan markah antara anda berdua 0.5 sahaja. Abang Suhaidi tak balance. T-Way rasa terlebih, tertutup rasa ketam tu. Seorang dari anda akan end your journey untuk season kali ini. But we hope that anda akan terus kejar impian anda itu. 就50-50，可能会进，有可能不会进。 Saya rasa saya adalah akan menjadi mangsanya lah. T-Way, you're going to the next round. Minta maaf Abang Suhaidi. Terima kasih kerana bersama kami. Perjalanan anda tamat di sini. Thank you. Berikan Abang Suhaidi satu tepukan. Pengalaman ni tak semua orang akan dapat. Saya tak kecewa. Cuma itulah cabaran yang mencabari saya ke tahap ni. Saya rasa I do the best. Mencabar lebih apa yang saya ada sebelum ni. Okay. For me it's okay. Tempat keempat akan membawa pulang hadiah wang tunai RM700, set peralatan dapur serta produk daripada MFM dan Ayam Dindings berjumlah keseluruhan RM1,150. Baiklah, para peserta, jika anda sudah bersedia, kita teruskan dengan pusingan kedua.
Round kedua iaitu main dish. Untuk main dish kali ini, anda diberikan masa 120 minit, iaitu 2 jam. Dan your main ingredient today adalah ayam dari ayam dindings. Kali ini, anda boleh masak apa-apa sahaja yang rasa anda ingin ketengahkan. Ingredient utama iaitu ayam dindings. Ingat, kriteria untuk round ini ialah teknik dan jangan lupa rasa. Alright? Judges ready? Para peserta sudah bersedia? 120 minit anda bermula sekarang. Let's go! Bila berjaya masuk tu, tentulah kita nak terus berjaya lagi lah. Kak Wan hafal resipi dan sukatan dia. Jadi Kak Wan tak kelang kabut. Kak Wan sudah ingat dalam kepala Kak Wan. So planning masa tu penting lah. Pusingan seterusnya adalah lebih mencabar. And I know I have to utilize all the 2 hours at a maximum point, and I have to utilize the chicken as much as I can because that's the main player. 每一场比赛都是用平常心来去对待啦，我们有用心有 effort 去做每一道菜。 Para peserta, 20 minit telah berlalu. Anda cuma tinggal 1 jam 40 minit. Tiwei sebenarnya mengharapkan dia buat waktu awal-awal mula dia masuk tu. Dia buat kulit popiah dari segi plating dia, kombinasi food dia. Saya nak Tiwei yang macam tu. Saya rasa kalau dia buat lagi benda tu, mungkin markah akan lagi tinggi lah. What are you cooking, Tiwei? I can smell you from far, Tiwei. Ayam rempah with coconut risotto， 我就想把马来餐变化去比较西式，因为我想要得到的就是我们对食物要有更大的包容性在里面。 Your ayam is going to be made into ayam rempah saja. Yes, blend all the ingredients and marinate with the chicken and the curry leaf. But you need to remember sesi ini, teknik anda memasak ayam itu merupakan satu benda yang akan diambil kira. Yes. Alright? Okay. Good luck, man. Thank you. Assalamualaikum. Kak Wan. Masak apa ni, Kak Wan? Masak rendang ayam je. Rendang ayam? Dengan pulut kuning. Dengan pulut kuning. Oi, ini macam birthday ni. Ada rendang ayam dengan pulut kuning. Pulut kuning ni salah satu daripada bisnes Kak Wan di rumah lah. Jadi boleh kata Kak Wan selalu buat lah. Kak Wan tak berani nak ubah makanan tradisional tu hingga menghilangkan identiti dia lah. Kak Wan stick kepada rasa tradisional tu. Kalau Kak Wan ubah pun hanya penampilan dia sajalah. Abang Farouk? Yes, Pak Kim. How's it going? So far so good. Can you walk me through what are you doing? We're creating black and white and the 5 colours of life. Black and white and the 5 colours of life. The ding ding chicken. The ding ding chicken. Life of a chicken in the dinding farm. Konsep ini hasil daripada Michelin Star Restaurants. Idea of kita nak serve makanan kepada orang umpama kita serve orang-orang diraja. And we enjoy to see others enjoying our food that we cook for them. So this is the main objective and motivation for me to create such creation. How are you going to prepare this chicken? Is there a special It's going to be cajun with many different elements. But however, the main item will be showcased in black and white with the cajun flavor. Wow. You'll see later on. This will be pretty interesting. The theme that I have was very big and I wanted to do this because we're not interested in the good, we are only interested in the sublime. Alright, finalists, half time. Anda hanya mempunyai 1 jam lagi. Come on, guys. Buat nasi Itali, risotto, risky lah risotto. 那个 risotto 其实我有很在纠结，因为传统的他们吃到那个米好像不熟了，所以我在纠结今天我要煮不熟的，等下 judge 会不会讲说，你的米没有熟？如果我煮熟了，然后 judge 会不会讲说这个不是原本该有的 risotto？ 可是到最后我还是选择以我们这边的口味做回我们亚洲人会吃的。 Kak Wan masak rendang tapi special Kak Wan lah. Kak Wan nak gulungkan pulut dalam ni. Oh, letak pulut dalam ni?
Kak Wan fikir walaupun rendang, Kak Wan nak buat sesuatu yang lain lah. Tidak seperti yang selalu Kak Wan buat lah. Jadi Kak Wan gulungkan pulut tu dengan telur dalam. So dia tak nampak lah pulut tu. Tapi still bila potong, kalau orang baru makan, oh wow ada pulut dalam tu. Macam tu lah. Kak Wan nak impress orang yang makan tu. Nampaknya Kak Wan telah angkat tangan. Ya, T-Way dan Abang Farouk, anda mempunyai 28 minit lagi. Kawan, sila terangkan. Kak Wan lebih suka masak masakan tradisional kita lah. Pulut kuning ni Kak Wan sediakan dengan rendang ayam. Ayam dinding ni Kak Wan goreng dulu, half cook, supaya dia punya layer atas tu akan protect dia punya dalam tu dah, bagi dia lembut. Selepas tu baru Kak Wan masukkan dalam gravy dia dan renehkan dia supaya dia meresap gravy tu. Tentulah kita makan dengan pulut kuning lah. Kawan, saya sebenarnya surprise dengan plating Kak Wan. Saya suka dengan gaya Kak Wan. Untuk ayam pula, saya suka teknik yang Kak Wan pakai tadi. Protein ayam tu, dia tak potong kecil-kecil. Dia potong besar. Untuk dia nak tunjukkan ini yang dia buat ni adalah protein ayam. Ambil ayam tu digoreng dulu untuk dia nak seal bahagian jus dalam, lepas tu dimasuk. Surprise jugalah bagi saya apa yang Kak Wan buat. Air tangan Kak Wan ni memang tak lari lah. Air tangan mak-mak kita. Dari segi tekstur pulut tu Kak Wan puas hati tak Kak Wan? Tak juga, sebab Kak Wan pakai santan kotak, dia lain. Walaupun Kak Wan dah letak minyak, so dia lagi pack lah nampak. Kalau santan kat rumah Kak Wan pakai santan fresh, so dia lagi berbiji-biji lah. Pada saya Kak Wan mungkin ambil risiko sikit. Pulut kuning ni dia kena dia punya biji-biji tu kan. Yes, dia kena seketul-seketul. Dia kena solid sikit kan. I am not really happy with Kak Wan punya rendang. Rendang ni yang betul-betul sedap memang kena masak lama sangat. And then of course dari segi tekstur pulut dia pun tak menjadi. Which is the rendang is not bad, but it could be better kalau kita boleh masak long term lah. Dan saya pun tak faham kenapa Kak Wan pilih rendang. Which is talking about chicken, protein, you have so many options. Abang Farouk dan juga T-Way, 9 minit lagi. Kalau anda masih belum plating, masih lagi di dalam pertengahan perjalanan anda, kemungkinan perjalanan anda berakhir di sini. T-Way has ended his journey at 6 minutes and 45 seconds. Bermaksud tinggal Abang Farouk. Abang Farouk, anda masih mempunyai 6 minit 30 saat. Ini 这个是 ayam rempah with coconut risotto. Yang ini apa? Boleh you explain? It's a risotto cooked with coconut milk. The sauce is a sambal. It's like for nasi lemak. This one? Sambal This belacan? one, sambal belacan for deep ayam rempah. She try to come up with Malay taste on the risotto. Is it? I just want to do it to challenge my witness. Sebab ni semua first time yang buat. 我不知道能不能被接受，可是我就是要挑战一次。比赛就是来挑战的嘛，挑战你不强项的东西，去得到评审的认可。我觉得比赛这样比较有意思啊。We appreciate innovate Malay food. I tak boleh accept nasi lemak dengan sambal belacan. It's not a perfect match. If you buat traditional food, maintain the original, you can add on the other thing. Tapi you tak boleh mix everything blend together. Sambal belacan, you mean this one or this one? This one. Oh, this one usually I use for dip the chicken. 我不懂他会吃那个肉的鲜，还是吃那个饭的鲜，还是全部融合的吃，所以这种东西是比较个人化的啦。Bukan sebab dia tak hebat, tapi percaturan dia silap lah, strategi dia silap. Kalau you nak tanya I pasal apa yang you buat tentang Malaysian taste ni, I rasa you dah boleh buka kedai. You buat benda yang orang tak boleh fikir, tapi you kena ingat competition dia bukan pentas untuk you nak eksperimen. This is final. There's no time for you to try and error experiment. Risotto, dia kena ada tekstur yang chewy, crunch macam tu, dia kena ada juga. Tapi untuk yang ini, bila you sebut risotto, I mengharapkan teknik tu the original. Betul-betul cook macam ni.
better kita pakai beras biasa je macam tu lah. 很难，还是很难那个 satisfy 每个人啊。当你觉得这个是对的时候，有可能有时候是错的。但你有时候有可能做这个错的，有时候人家觉得是对的。 Apa sebab hari ni kita punya tajuk untuk main course ni adalah ayam. Ayam berempah ni choice yang paling senang lah. Dia cuba buat teknik masuk dalam steamer dulu, lepas tu baru dia goreng. Try method baru like steam semi bake dan baru goreng. So tak payah goreng begitu lama. Teknik tu betul, cuma bahagian ayam tu sendiri nampak rupa ayam lah. Dia tak boleh potong kecil-kecil sangat. Sebab untuk grand final ni memang kita kena tengok presentation. Presentation tu penting lah. Abang Farouk, you still have 5 minutes to go. Five, 4, 3, 2, 1. Hands up! Woo! The theme today is black and white and the 5 colors of life. In life, you know that sometimes there's light, there's darkness. Tapi kita tidak dapat lari daripada warna-warni kehidupannya, which is represent the 5 colors from the vegetables, which is the natural nutrients that we need every day in our life. And to accompany with the starch is the black and white striped mushroom raviolo, with braised cabbage and creamy tomato sauce. The main highlight is the chicken roulade, flavored homemade Cajun spice, wrapped around with 2 colors of mousse, and also accompanied alongside with nori to give that umami. And we have to finish off with the dish is balsamic gastric sauce, made from the chicken bones, and we roast it. As we boil, it will reduce and collect some collagen, thickening agent or starch, and reduce with balsamic vinaigrette. Selalunya kalau kita beli dekat kedai Cajun Spices ni rasa dia lain, pahit-pahit sikit. Tapi ni Cajun Spices dia, ni first time saya rasa yang boleh terima daripada segi macam sedap rupanya dia punya rempah Cajun ni. Dan dia punya sos memang masuk, memang kena betul dengan dia punya ayam tu. Dia dapat kekalkan rasa ayam tu sendiri lah sebab dia menggunakan teknik sous vide. Sous vide tu yang dia masuk dalam bekas air tu. Sebenarnya banyak teknik yang Abang Farouk pakai ni. Memang Abang Farouk utilize betul-betul ayam dinding. Ayam tu tak kering, ayam tu masak dengan sempurna. Ayam dinding dah quality dalam setiap sajian. Tapi you did not just emphasize quality dia tu. You evolved it. Dia tahu apa yang dia buat. Dia ada knowledge, dia ada direction. So congratulations. Which is really awesome. Thank you, thank you. Congratulations. Nadia? Thank you. Saya boleh katakan yang saya berjaya membuatkan mereka mengatakan, wow, saya berasa confident dan yakin saya boleh ke pusingan seterusnya. Tibalah masanya kita mengumumkan results untuk round kedua. Saya tak tahu macam mana nak buat round ni sebab tengok muka para juri di sebelah saya pun dua-dua tengok bawah. It's a really hard choice because all three, ketiga-tiga merupakan finalis-finalis yang memang kuat. Setiap mempunyai kekuatan mereka sendiri. Western, traditional dan seorang lagi membawa cita rasa dia tersendiri. Kali ini hanya 2 akan ke pusingan seterusnya. Nama yang saya umumkan jatuh pada ketiga. Kami terpaksa menjemput anda pulang kerana perjalanan anda untuk kali ini berakhir di sini. Cuma tugasan saya sebagai juri sangat mencabar. Susah nak pergi Makkah sebenarnya. Second runner up, ladies and gentlemen, T-Way. Kak Wan terkejut T-Way tersingkir sebab Kak Wan rasa dia memang ada potensi yang besar. Mula-mula tu Kak Wan ingat Kak Wan yang akan tersingkir. T-Way ni, dia punya idea fresh tu fresh sangat. Saya tak tahu dia cuba kat rumah ke tak, tapi dia buat dekat dalam competition tu sebenarnya risiko tinggi lah. Jadi kita terpaksa bagi markah yang sedikit rendah lah. Sayanglah untuk T-Way. Thank you, T-Way. 谢谢你。希望呢，你会再努力的去追求你的梦想。Thank you so much. We hope to see you once again somewhere out there.
being wonderful. Thank you, T-Wei. 没有很难过啦，就平常心啦。我觉得人家会记住你的食物比较重要，有被认可，我就觉得这一道菜是成功的。感谢这边就是全部的 crew， 感受到被重视、被疼爱。Tempat ketiga akan membawa pulang hadiah wang tunai RM900, set peralatan dapur, serta produk daripada MFM dan Ayam Dindings berjumlah keseluruhan RM1,350. We are here in our last round of the season. Kali ini, anda diberikan masa 1 jam untuk menyiapkan satu dish iaitu dessert atau pencuci mulut. How you will be judged? Kira, rasa, teknik, overall presentation. Semuanya kali ini di-combine dan that would be your final mark and that will determine juara atau naik juara. Anda perlu menggunakan tepung dari MFM, your flour specialist. Juri, ada apa-apa yang ingin dikatakan kepada finalis kita hari ini? Good luck. Fizo. 60 minit terakhir. Ya. Yeah. Do your best. Do your best. Anda telah bersedia. Finalis, 60 minit terakhir anda bermula sekarang. Let's go! Abang Farouk, what are you sharing with us today? It's my little secret. Dia suka tahu suspend. Kita tanya dia kan, what are you sharing with us today? It's my little secret. It's going to be a hot chocolate cake. Chocolate cake tersebut, raspberry flexible ganache itu adalah benda yang pertama saya buat semasa competition bermula. Apabila kita masak ganache tersebut, dia panas dan kita perlu sejukkan pada suhu 4 Celsius, dia memerlukan masa dan saya sangat-sangat risau kalau dia tak dapat set dan tak dapat mempersembahkan. Jadi kalau tanpa raspberry flexible ganache tu, mungkin dessert saya tak akan boleh menang. Kak Wan, hari ni Kak Wan nak masak apa ni Kak Wan? Kak Wan masak kuih Melayu tapi Kak Wan ubah kepada dessert lah. Ni Kak Wan menggunakan tepung gandum naik sendiri? Ya, tepung ni dia halus. So bila kita buat kek ataupun kuih, hasil dia memang terbaik lah. The best thing about this tepung MFM naik sendiri kan, dia dah ada unsur penaik tu dekat dalam. So you don't need to campur. Pada masa yang sama, kalau you tengok macam kek, apa yang perlukan the air, this is a really good material to use. So sekarang traditional tapi diberikan unsur moden. Moden. Pusing yang ketiga ni, dessert Kak Wan buat kuih Puteri Ayu. Kuih tu kalau biasa Kak Wan jual, harga dia RM1 atau RM2 lah. Tapi Kak Wan nak dia dinaik taraf lah. Kuih Melayu ni dia lebih rumit sebenarnya daripada kuih-kuih western kan. Sebab tu Kak Wan nak dia ditonjolkan lah supaya orang lebih menilai kuih tradisi Melayu ni. Tray. It's oven tray. Pada permulaan competition, saya cari juga tray tu. Saya tahu kat mana tray tu terletak. Dalam tu kawan. Oven tray dalam tu. Mencari-cari, saya pun tolonglah dan itu adalah satu kebaikan yang kita boleh buat pada orang dan kita tak tahu. Satu hari orang lain pun akan tolong kita juga. Finalists, you have 30 minutes more to go. It's half time. Let's go! Pada saya bagusnya program ni ada 2 orang finalis ni. Seorang fine dining, professional chef dan lagi seorang adalah sentuhan air tangan mak yang dimodernkan. Tradisi lawan moden. 5 more minutes to go guys. Kak Wan dan juga Abang Farouk. Alright, Kak Wan telah selesai pada 3 minit dan 50 saat. Bermaksud, kita masih ada Abang Farouk. Abang Farouk, don't worry. You still have 3 minutes and 40 seconds to go. 1 minute to go. 1 minit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Hands off! There you have it. Let us now paskan kepada juri-juri kita untuk membuat pengadilan
terakhir musim ini? Susah weh. So, Puteri Ayu ni dia gabungan kelapa parut, kek dia pandan. So Kak Wan tambahkan juga whipping cream, buah, nangka dan strawberry. Untuk crunchy dia, Kak Wan tambah gula Melaka yang cincang kasar dengan kacang tanah. Yang ni untuk sirap gula Melaka lah. saya sebenarnya bangga sebab saya kali pertama tengok kuih muih Malaysia yang dipresentkan cara 5 star yang dibawa oleh Kak Wan. Terima kasih. Tapi yang ni Nak potong ke takut? tak potong takut. Cantik kawan, cantik. Unik sebab dia ada rangup, lepas tu dia ada gula Melaka ni. Kombinasi yang dia cuba masukkan dalam pinggan dia tu, dia masukkan elemen crunchy daripada segi kacang, dia masukkan elemen buah, dia balance semua lah. Bila kita makan, kita combine tu, dia macam simfoni lah. The Symphony of Puteri Ayu. Wah. Saya rasa lah compare yang sebelum ni Kak Wan betul-betul simpan all out habis ni. Dia bawa segala jin dia semua tolong habis. Kan? So perfectly done. Terima kasih. Dan feedback bagus daripada juri dan Kak Wan rasa Kak Wan dah berjaya lah untuk diri Kak Wan sendirilah. Abang Farouk, Baki. your final dish this season. Yes. Now, let me present to you Filthy Rich hot chocolate cake on vanilla biscuit, flexible raspberry ganache with caramel choco pearl and also roasted hazelnut. And to finish off, we have the chantilly cream directly to you, straight away from the canister. Bila tengok kita test makanan Farouk, kita kena test berulang kali dan kita kena combine semua. Oh, this is the real taste. Somewhere saying that if you're having a very bad day, have warm chocolate and cream and it will make everything sounds good and feels good. Yeah. Kan? That's it. Alah. Saya bukan orang yang suka makan dessert terlampau banyak, tapi favourite saya chocolate cake. Dia tak manis, dia balance. Saya suka dia punya tekstur dia dengan ada semburan gold dust kat situ. Lepas tu, kalau nak buat dekat rumah, kena tepung MFM. Your flour specialist. Okay. Tahniah Abang Farouk, saya speechless, memang sedap. I would say lah, antara dessert yang paling best pernah saya try. Sedap. Wow. Saya berasa sangat bersyukur kerana mereka mengamati dan willing to enjoy, and they're really enjoying the dessert when they're tasting it, and I can see that from their faces too. And thank God that is good enough for me. Even if I don't win and even if I don't take the trophy, I don't mind because I'm happy to say even to my wife that I did my very best and there was no mistake. Minggu-minggu yang lepas, tak pernahnya kita mimpikan yang kita akan berada di sini sekarang ni. Ketiga-tiga kita, saya ditemani Kak Wan dan juga Abang Farouk. Satu tu, stylenya untuk mematabatkan kuih muih dan rasa Malaysia ke mata dunia. Satu lagi, yang membuktikan anak Malaysia layak berdiri setaraf international. Wow, you guys walked so far with us. Tapi, hari ini, hanya seorang akan pulang sebagai juara. Sebelum saya announce results, saya ingin menjemput wakil-wakil kita daripada MFM untuk bersama kita hari ini untuk menyampaikan hadiah. Berikan tepukan kepada General Manager Commercial Mr. Chong Vun Chung dan juga General Manager Flour Malaysia Mr. Yong Yi Wan. Gentlemen, thank you for being with us. Thank you. Baiklah. Here we go. Nama yang saya panggil jatuh naib juara. Bermaksudnya,
the name that I do not call out automatically will be juara untuk musim pertama The Rasa Warrior Showdown. Naib juara The Rasa Warrior Showdown jatuh kepada Kak Wan ni seorang tukang masak yang ada dia punya karakter dan identiti. Kelebihan Abang Farouk ni pada segi menggunakan kelengkapan yang kita tak pernah tengok. Sebenarnya banyak teknik yang Abang Farouk pakai ni. naib juara jatuh kepada Kak Wan. Bermaksud Abang Farouk, anda adalah juara kita musim ini. Tahniah. Cik Farouk menang dan Kak Wan rasa memang dia layak menang. Nombor 2 tu Kak Wan rasa bersyukur sangat. Abang Farouk, tahniah. Wow. Kesimpulan kemenangan Abang Farouk ni adalah kalau kita tengok daripada pusingan pertama, kedua, ketiga, itu adalah set menu yang komplit lah. Dia well blend lah. Abang Farouk, 4 minggu susah payah. Your kind words, silakan. Terima kasih dan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Hadrat Ilahi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kita kebaikan di dunia dan hingga hari akhirat insya-Allah. Terlebih dahulu terima kasih kepada isteri saya, Sarah. We win it. My tears drop down for happiness for all my family members. Thank you very much for MFM for doing this. It's such a great platform. I think this is one of the best journey of a competition that I've been through. Terima kasih kepada semua. Thank you once again. Sekali lagi kita berikan satu tepukan kepada naib juara kita, Kak Wan, dan juga juara kita, Abang Farouk. Tempat kedua akan membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, steam oven, set peralatan dapur, serta produk daripada MFM dan Ayam Dindings. Berjumlah keseluruhan RM4,950. Juara akan membawa pulang hadiah utama wang tunai RM5,000, sebuah trofi eksklusif daripada The Rasa Warrior Showdown, stand mixer, sebuah oven pintar, serta produk daripada MFM dan Ayam Dindings. Berjumlah keseluruhan RM11,700. Gelanggang The Rasa Warrior Showdown telah tutup. Kali ini kita betul-betul ingin berterima kasih kepada 2 orang insan yang susah kerja mereka ni. Tiap-tiap kali makan, Allah kena fikir macam manalah, siapa nak disingkirkan, boleh tak disingkirkan. Apa kata kita berikan satu tepukan gemuruh. Terima kasih banyak-banyak kepada Chef Fikri dan juga Fizo Omar. Terima kasih, thank you guys. Gentlemen, thank you. Ya. Pada masa yang sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana berada bersama kami, mengikut kami on this journey. And also, of course, terima kasih kepada MFM, Your Flour Specialist, dan Ayam Dindings, quality dalam setiap sajian. Dan terima kasih kerana get all of us to join you dalam ulang tahun anda yang ke-60. Kita berikan mereka tepukan, boleh tak? Thank you so much. Saya dah mengecara banyak sangat rancangan. Saya ikhlas dan saya puas hati dengan rancangan ini. Sebab dapat tengok dan dapat jumpa ramai. They have their dreams. They have their keikhlasan. I really hope one day kita semua boleh dijemput jika anda-anda semua buka restoran di luar sana, ya. Alright, saya Baki Zainal. Terima kasih. Jumpa lagi. 下次再见. Thank you everybody. The Rasa Warrior Showdown, berjuang rasa sejati.